Very good night, my friend. Have a nice day. Welcome to channel Cikgu Kadir. Kita road trip lagi, my friend. Ini malam kita road trip macam biasa. Kawasan Penampang, my friend. Kawasan Penampang, Kota Kinabalu, Sabah. 6 ke 5 kilometer daripada Kota Kinabalu. Macam biasa, my friend. Begini keadaan dia, my friend. Wow. Kereta boleh tahan, my friend. Kereta boleh tahan dia punya ni. Masuk pun macam ni, my friend. Kereta banyak, my friend. Yang penting signal, my friend. Signal mesti mau ada. Orang dah 2-3 km boleh nampak. Bukan mau mengajar memandu, my friend. Berhati-hati di jalan raya, my friend. Macam saya juga, saya guna dashboard punya, my friend. Berhati-hati di jalan raya, my friend. Begini dia punya keadaan, my friend, malam di Penampang, Kota Kinabalu. Jalan dia agak lengang sedikit. Biasalah, my friend. Biasa malam dia agak lengang sedikit. Tapi kalau siang-siang jangan buat hal, my friend. Kalau siang-siang jangan buat hal, my friend. Tempat ni memang sibuk, my friend. Sekarang kita sampai di roundabout Bataras, my friend. Roundabout Bataras, SK Luyang. Begini keadaan dia, my friend. Malam di Penampang, Kota Kinabalu, my friend. Malam di Penampang, Kota Kinabalu, Sabah. Macam ni dia punya keadaan, my friend. Suasana jalan dia agak tenteram, my friend. 3 lorong. Ini tempat ni memang familiar, my friend. Tempat biasa saya buat video, tetapi malam ni ada kelainan sedikit, my friend. Agak ada kelainan sedikit, my friend. Ya, kita main road Bundusan, my friend. Macam biasa. Hari ini kita akan berjumpa 2 roundabout, my friend. Okey, ni roundabout pertama. Roundabout pembulatan golf, my friend. Bulatan golf Bukit Padang. Lepas tu kita tembus roundabout yang kedua ataupun bulatan yang kedua, my friend. Bulatan yang kedua ni dia panggil bulatan Bukit Padang Minintot, my friend. Sebab mini bulatan dia boleh sampai itu Minintot, Jalan Hikmat. Ini, my friend. Ini antara bulatan yang menyambungkan jalan ke tempat lain, my friend. Okey. Ini bulatan Bukit Padang, my friend. Okey, you see apa yang ada sini, my friend. Okey. Begini keadaan malam, my friend. Macam biasa, my friend.
kita road trip. Siang tidak sempat, my friend. Oh, panas ni beberapa hari ni memang menggigit, my friend. Malam ni ada okey sedikit. Ni ada baru berpeluang buat video, my friend. Baru berpeluang buat konten ini malam. Ya, masih di main road, Jalan Duta, my friend. You see, hari ni kita ada slow sedikit. Apa orang cakap, permanduan berhemah, my friend. Ya, itu yang istilah yang familiar di Malaysia. Pemanduan berhemah ni maksud dia adalah pemanduan dengan berhati-hati, my friend. Itu adalah salah satu maksudnya. Pemanduan berhemah. Okay, my friend, thank you for watching my video. See you in the next video. Jangan lupa comment, like and subscribe, my friend. Have a nice day.